Saya terpaksa kena angkat balik isu ini untuk peringatan kepada kita semua bahawa perjuangan rakyat Palestin dan sejarah Palestin mengajar dunia bahawa kehilangan bermula bukan dengan peluru tetapi dengan penjualan tanah, penguasaan ekonomi, golongan Yahudi Zionis dan kehilangan perpaduan dalaman di kalangan pribumi bangsa Arab yang mendiami Palestin itu sendiri. Akhirnya bangsa asal menjadi pelarian di tanah sendiri pada hari ini, Di-Pertua. Hari ini di bandar-bandar kita melihat tanah-tanah strategik semakin beralih tangan. Malah perniagaan utama dikuasai oleh korporat asing. Malah perniagaan utama makin dimonopoli oleh mereka. Anak muda Melayu pula makin jauh dari sektor strategik kerana terhimpit oleh sistem yang tidak lagi memberi ruang keadilan yang seimbang. Maka apabila saya menyuruh agar bangsa saya tidak mengulangi kesilapan sejarah ini, saya bukan menanam kebencian, tetapi saya menanam untuk mereka bangkit dengan kesedaran, Tuan Di-Pertua. Tuan Di-Pertua, bajet 2026 banyak bercakap tentang pelaburan inovasi. Saya terpaksa kena angkat balik